Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya tahu awak semua pelajar jarak jauh ni masa tuk mas, kan? Anda bekerja, jaga keluarga dan dalam masa yang sama kena siapkan laporan penyelidikan. Jadi, selamat datang ke sesi penerangan ringkas tapi sangat penting hari ini. Kita nak sembang pasal cara guna kecerdasan buatan atau AI secara beretika bila kita nak canah hipotesis kajian. Sebagai pensyarah, jujur saya nampak banyak potensi teknologi ni nak mudahkan urusan awak, tapi bahayanya pun besar kalau disalahguna. Jom kita mulakan supaya awak semua mahir guna alat ni dengan betul dan selamat. Okey, untuk agenda kita hari ini ada 6 perkara yang kita akan sentuh. Kita mula dengan asas dan model hipotesis. Lepas tu kita sembang pasal etika penggunaan AI, struktur penjanaan hipotesis, langkah praktikal, risiko dan diakhiri dengan semakan kendiri. Penting untuk saya tegaskan awal-awal ni, kita kena mantapkan asas penyelidikan tu sendiri dulu sebelum kita sentuh bab jadikan AI ni sebagai pembantu akademik kita. Baik, kita masuk bahagian pertama, asas dan model hipotesis. Pelajar-pelajar sekalian, ingat pesan saya ni sampai bila-bila. Secanggih mana pun AI yang awak guna, dia takkan dapat tolong betulkan kajian awak kalau asas pemahaman awak sendiri pasal model kajian dah ke laut. Awak wajib faham apa yang awak kaji. Jadi, apa sebenarnya hipotesis kajian ni? Secara ringkasnya, ia adalah satu penyataan jangkaan. Jangkaan pasal apa? Pasal hubungan, pengaruh atau perbezaan antara pemboleh ubah yang kita nak uji melalui data empirikal. Ia bukan tekaan rambang ikut suka hati tau. Contohnya, kalau kita nak kaji sama ada perceived usefulness ada pengaruh signifikan ke atas niat penggunaan e-wallet, itu adalah satu jangkaan statistik. Bukan sekadar pendapat peribadi kita. Kita kena uji dengan nombor sebenar. Ramai juga yang selalu keliru bila nak kena ada hipotesis, bila tak payah. Macam ni, untuk kajian kuantitatif, contohnya awak nak uji hubungan, pengaruh atau perbezaan, yang ini wajib ada hipotesis. Tapi kalaulah kajian awak tu cuma bersifat deskriptif atau kualitatif, macam sekadar nak meneroka pengalaman responden atau kenal pasti tahap sesuatu, awak tak perlukan hipotesis pun, cukup sekadar persoalan kajian. Tolong jangan paksa wujudkan hipotesis untuk kajian yang memang tak memerlukannya. Satu lagi kesilapan klasik yang sering saya perhatikan ialah objektif dan hipotesis tu tak selari. Biar saya bagi contoh yang betul. Kalau dalam objektif tu awak sebut nak menguji pengaruh, maka dalam hipotesis mestilah menggunakan terma pengaruh juga. Ini barulah selari. Sebaliknya, kesilapan berlaku bila objektif sebut nak kaji pengaruh, tapi bila tiba kat hipotesis, tiba-tiba awak tulis nak cari perbezaan antara jantina pula. Ingat ya, struktur ayat dan istilah tu mestilah konsisten dan selari dari mula sampai habis. Okey, asas dah mantap. Sekarang, mari kita bergerak ke bahagian kedua, etika penggunaan AI. Saya sangat-sangat mengambil berat hal integriti akademik ni. Guna alat bantuan tu satu hal, tapi menipu diri sendiri dan mencalar integriti tu adalah benda yang sama sekali berbeza. Ini dia sempadan mutlak yang kita kena hormat. AI ni memang boleh bantu awak kenal pasti pemboleh ubah, tolong semak keselarasan, baiki laras bahasa akademik atau betulkan format, benda-benda tu dibenarkan. Tapi, dengar amaran keras saya ni, AI sama sekali tidak boleh digunakan untuk cipta sokongan literatur palsu, reka citation entah dari penulis mana, atau tulis isi tanpa sumber yang wujud. AI tu sekadar pembantu nak perkemas kerja awak. Ia bukannya alasan untuk awak tak baca jurnal sebenar. Seterusnya, kita beralih ke struktur. Macam mana rupa hipotesis yang bagus ni? Sebenarnya, hipotesis yang kuat bukanlah sekadar satu ayat pendek tergantung yang berdiri sendiri. Ia patut datang dalam satu perenggan yang dibina berserta hujah akademik yang kukuh. Untuk hasilkan perenggan hipotesis yang mantap, awak perlukan elemen-elemen kritikal ni. Mula-mula, mesti jelas pemboleh ubahnya apa. Mesti ada sandaran asas teori dan disokong dengan rujukan kajian lepas. Rujukan ni penting untuk tunjukkan logik kenapa pemboleh ubah bebas awak tu mempengaruhi pemboleh ubah bersendar. Terangkan juga arah hubungannya sama ada positif atau negatif dan dalam konteks apa kajian tu dibuat. Dah kemas huraian semua tu, barulah kat hujung sekali awak letakkan penyataan hipotesis yang spesifik. Cuba bandingkan penutup ayat yang selalu pelajar buat. Kadang-kadang ada yang tulis, jadi kajian ini hendak tengok perkara ini. Itu bahasa sembang, sangat lemah dan tak akademik langsung. Kita kena guna frasa yang rasmi. Contoh yang tepat ialah, berdasarkan sokongan literatur, hipotesis berikut dicadangkan. Nampak kan? Ini adalah jambatan penghubung yang betul antara perbincangan kajian lepas dengan penyataan hipotesis itu sendiri. Bila menulis pernyataan spesifik, pastikan ia di tahap yang baik. Contoh yang sangat bagus ialah,
H1, perceived usefulness mempunyai pengaruh signifikan terhadap niat penggunaan. Kenapa bagus? Sebab pemboleh ubahnya jelas, ia guna istilah boleh ukur dan siap dinomborkan sebagai H1. Tapi kalau awak tulis H1 e-wallet adalah penting kepada pelajar, ini terlalu umum. Macam mana kita nak uji perkataan penting tu? Apa pemboleh ubah bebas dan bersandarnya? Tolong jauhkan diri dari menulis pernyataan yang lemah macam ni. Baiklah, kita dah pun faham asas dan struktur. Sekarang saya nak kongsikan kaedah sebenar, langkah demi langkah untuk memberikan arahan atau prompt kepada AI dengan cara yang selamat bagi menyiapkan tugasan ni. Ada 5 langkah kronologi yang kena ikut. Langkah 1 dan 2 ni awak sendiri yang kena buat. Kenal pasti pemboleh ubah dan pastikan objektif betul. Tapi saya nak tarik perhatian awak pada langkah ketiga. Ni sangat penting. Awak wajib berikan ringkasan literatur sebenar yang awak dah baca dan faham kepada AI, barulah minta AI semak. Jangan pandai-pandai suruh AI baca dan rumuskan semua benda dari udara kosong untuk awak. Saya nak kongsi satu rahsia sikit. Dengar betul-betul, prompt muktamad ni awak boleh salin dan guna nanti. Tulis macam ni kepada AI, saya pelajar ijazah, tajuk kajian saya adalah ini, model saya pemboleh ubah bebas dia ini, bersandar dia ini, bantu saya semak keselarasan, cadang struktur dan tandakan bahagian yang perlukan sokongan jurnal. Jangan cipta citation atau pemboleh ubah baharu. Bila awak bagi arahan berstruktur yang halang AI mereka cerita macam ni, barulah hasilnya selamat nak diguna pakai. Kalau awak set pemboleh ubah tu dengan betul, secara semula jadi, hipotesis yang terhasil akan jadi sangat logik. Tak kisahlah awak kaji pasal trust dan niat penggunaan dalam konteks e-wallet atau literasi digital dalam kalangan pelajar mahupun kualiti perkhidmatan restoran. Asalkan pemboleh ubahnya logik dan disokong literatur, AI akan berjaya susun hipotesis akademik tu dengan kemas dan sedia untuk diuji. Tapi ingat, jangan sesekali letak arahan suruh AI tulis citation palsu, reka kajian lepas atau minta AI jaminkan hipotesis tu akan disokong sebelum awak kutip walau satu data pun. Benda ni fatal. Sebaliknya, tukar kepada prompt yang jauh lebih baik macam, tandakan di mana literatur diperlukan atau cadangkan ayat berdasarkan pemboleh ubah saya. Sentiasa kekal dalam landasan akademik yang betul. Kita beralih ke bahagian 5. Sebagai pembimbing awak, saya rasa bertanggungjawab nak beri amaran pasal bahayanya kalau awak terlalu bergantung buta tuli pada AI. Ingat, AI ni mesin. Dia tak tahu pun apa yang dihasilkan tu adalah fakta atau cuma halusinasi semata-mata. Secara amnya, ada 6 risiko utama. Ayat boleh jadi tak selari dengan model kajian, tak boleh diuji, wujudnya rujukan palsu atau halusinasi, kadang-kadang istilah kejap pakai A, kejap pakai B, dan hujahnya pula sangat cetek. Tapi tahu tak apa risiko yang paling merisaukan saya? Risiko yang ke-6 tu. Pelajar berjaya siapkan laporan, nampak cantik, tapi bila tiba hari viva atau pembentangan, sepatah pun tak boleh hurai. Kenapa? Sebab dia tak faham kajian sendiri. Waktu tu, AI takkan ada kat sebelah untuk tolong bisikkan jawapan. Awak kena pertahankan hasil kerja awak sendiri. Jadi untuk elakkan tragedi waktu viva tu, kita masuk bahagian akhir, iaitu semakan kendiri pelajar. Saya nak bekalkan alat bantu supaya awak boleh semak sendiri kualiti kerja tu sebelum tekan butang hantar. Saya dah sediakan senarai semak 11 perkara ni. Anggap ni macam kawan baik awak masa buat tugasan. Tanya diri sendiri, pemboleh ubah jelas tak? Selari tak dengan objektif? Betul ke tak ada langsung citation palsu? Dan soalan paling kritikal sekali, tanyalah diri tu. Bolehkah aku menjelaskan logik setiap hipotesis ni kepada pensyarah secara bersemuka? Kalau jawapan awak teragak-agak, pergi betulkan dulu, jangan hantar lagi. Lepas habis sesi kita hari ini, ambil sikit masa lapang untuk buat latihan ringkas. Kenal pasti semula pemboleh ubah masing-masing. Cuba cabar diri untuk betulkan mana-mana ayat hipotesis awak yang sebelum ni nampak lemah. Latih tulis perenggan penutup berunsur akademik dan jangan lupa nomborkan hipotesis tu bagi teratur. Latih sampai jadi kebiasaan. Suka untuk saya ingatkan macam mana saya akan nilai laporan awak nanti. Saya nak berterus terang, kalau saya terjumpa citation palsu atau hujah tu tak ada literature langsung, automatik markahnya kategori lemah. Saya sangat berharap pelajar saya semua letakkan sasaran di tahap cemerlang. Hasilkan laporan yang logik, teorinya kuat, penutup kemas, disokong sumber sebenar dan mudah untuk diuji.
Sebagai penutup sesi kita ni, saya tinggalkan awak semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Adakah anda mampu nak berdepan dengan saya dan jelaskan logik setiap hipotesis kajian ni satu persatu tanpa langsung merujuk pada skrin AI awak? Kefahaman yang asli itulah penentu kejayaan sebenar kita sebagai penuntut ilmu. Gunakanlah kemudahan teknologi ini sebaik mungkin, jaga disiplin dan etika dan hasilkan kajian yang membanggakan diri awak sendiri. Terima kasih banyak-banyak kerana bagi tumpuan. Selamat berjaya menyiapkan penyelidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di kelas akan datang.